daripada saya, Chef Alina. Dapat lihat. Selamat mencuba. Bahan untuk membuat lepat liat, kita memerlukan 2 cawan tepung pulut, 250 gram gula manisan atau anda boleh gunakan gula Melaka atau ia juga dikenali sebagai gula geret, 2 cawan santan, 1 cawan air dan 2 helai daun pandan. Untuk intinya, kita akan letakkan setengah biji kelapa parut telah dicampurkan dengan 1 sudu gula pasir putih yang akan dicampurkan dengan sedikit garam. Buat lepat liat, kita akan memerlukan air gula yang dibuat daripada gula manisan yang dicairkan bersama santan, air dan juga daun pandan. Inilah hasil air gula yang telah dimasak tadi, di mana ia dimasak sehingga pekat. Untuk membuat dough lepat liat, kita memerlukan 2 cawan tepung pulut tadi, dan ini adalah manisan yang telah dimasak tadi. Agar ia senang dibentuk, bukan saja lepat liat, ada lepat pisang, lepat labu, di mana dia menggunakan daun pisang. Banyak kegunaan daun pisang di dalam makanan warisan Melayu, ya. Daun pisang yang telah dilayur ini akan lembut dan ia senang dibentuk. Lihat perbezaan daun pisang yang telah dilayur dan yang belum dilayur. Jadi dia keras dan susah dibentuk dan ia akan koyak. Baiklah, sekarang saya nak menunjukkan bagaimana hendak membuat lepat liat. Ini adalah daun pisang yang telah dilayur tadi, ya. Baiklah, kita akan letakkan sedikit minyak, sapukan. Di bahagian yang licin itu adalah bahagian dalam lepat tadi. Tak kiralah lepat liat ke lepat apa pun, lepat labu, kita ada lepat pisang, ya. Ini adalah adunan tadi yang kita buat tadi. Jadi kita sudukan sedikit adunan. Sebenarnya saya suka menggunakan tangan je, ya. Ini kelapa parut putih, ya, yang telah saya letakkan sedikit gula, 1 sudu. Untuk 1 biji kelapa kita memerlukan 2 sudu gula halus. Ini sedikit garam. Garam di dalam kelapa dia akan menaikkan rasa, ya. Baiklah, kemudian kita akan sudukan kelapa tadi di bahagian tengah adunan dan kita akan
akan lipat ni. Lipat ni begini ya. Terus tarik. Kemaskan dan kita akan bahagian yang ini kita akan bubuh di bawah, letak di bawah, dan di sini ada adunan tu, kita tolak dia supaya dia ke dalam. Yang ini, yang di ujung ni kita akan kelimkan dan kita tutupkan begini. Kemudian kita akan hentak begini supaya adunan itu akan turun ke bawah dengan lebih padat. Ya. Okey. Tekan begini, kita boleh rasa ya adunan tu okey, ada ke tak ada ke. Okey, ini dah tak ada. Padat. Kemudian kita lipatkan begini supaya kemas, nampak dilihat daripada pandangan atas. Boleh juga kalau kita gunting ya. Dan kita lebih kemas. Dan kita akan kukuskan lepat tadi, kita akan kukuskan selama 1 jam.